Guys, so kita nak bergerak ke lokasi gerbang. Okay, so kita set up yang patut. Kali ni kita bawa set gimbal. Set gimbal. So let's go. Bunga api, yeay. Alright guys, sekarang kita berada di kawasan pintu gerbang. Memang ramai gila lah orang. Aku tak tahu ada orang yang datang daripada mana semua. Memang ramai, penuh. Kali ni sambutan meriah gila. Mantap. Memang suasana malam tu meriah gila. Jadi aku sempatlah record dekat bawah gerbang ngam-ngam. Kita ambil suasana. Jadi tak tahu nak cakap macam mana. Memang kali ni punya 2026 memang meriah kau-kau. Bukan kampung ni je datang, kampung-kampung lain pun ada yang jauh-jauh juga datang. Mungkin diorang dapat info kan ada pertunjukan untuk hari ni, jadi diorang pun datang. Jadi ramai-ramai memeriahkan suasana dekat depan kampung ni. Memang bunga dia pun cantik-cantik lah. Ini terima kasih kepada penganjur kerana menghiburkan lah warga-warga kampung sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2026. Jadi nanti aku akan tunjukkan jugalah video-video yang pengunjung-pengunjung ataupun budak-budak kampung kan record. Yang tu ada yang aku ambil daripada WhatsApp semua. Jadi mantap lah. Memang banyak gila. Mana yang dapat-dapat lah. Tak dapat lah nak masukkan semua. Jadi tengoklah apa yang ada. Bunga yang memang cantik, sumpah. Kalau tengok tak tahulah berapa ramai orang datang. Memang cantik gila guys. Orang layan je lah. Gila. Untuk yang ni dia punya kualiti agak kurang sikit. Tapi nanti akan ada angle lain lah untuk pertunjukan ni. Memang cantik. Ini antara yang top lah. Memang cantik lah. Dia punya bunga besar. Memang mantul gila guys. Nanti korang tengoklah angle lagi satu. Okey, lepas tu kita tengok. Yang ni side daripada tengah lah. Yang ni daripada atas jambatan flyover. Dia orang sempat record memang cantik. Layan, sumpah. Terbaik lah. Pertunjukan ni berlangsung lebih kurang dalam 3 jam lah. Lebih kurang macam tu. Sambil-sambil tu sempat pula ada orang layan tanglung kan. Sabar je lah. Pegang dulu atas, pegang atas. So waktu ni aku tak tahulah aku jalan kat mana kan. Jadi diorang duduk dekat atas Hilux. Memang dah parking baik punya. Yang ni Afiq punya video. Dia guna 360 Insta 360. Memang nice. Aku rasa kena beli kat satu. Memang mantap loh Afiq. Memang smart gila. Dia punya kualiti pun nice. Memang mantap. So kita ambil sikit dia punya. Mana ada. Sebab dia punya kualiti pun cantik. View pun nice. Bakar duit. Nanti tunggulah aku siapkan video yang aku round sekitar kawasan. Yang tu akan aku masukkan kat dalam YouTube lah. Nanti pandai-pandai lah korang tengok sana kan. Tak tahulah bila nak siap. Ambil masa sikit lah. Sebab tak berapa jam kan. 3 jam pun. Mana? So macam tu lah. Yang bagusnya anak-anak muda kampung bekerjasama lah. Lepas dah selesai event tu, dia orang kutip segala sampah. Tahu-tahu bersih.
memang senang kata semua bersatu padu lah dalam menjayakan pertunjukan Bunga Api untuk tahun 2026. Harap tahun depan ada lagi lah ataupun lagi meriah. So terima kasih kepada semua yang telah bertungkus lumus menjayakan program malam tadi. Memang mantap dah korang, sumpah terbaik.